Assalamualaikum semua, selamat petang. Jadi hari ni adalah pada 3 Jun 2025. So kita nak recap balik setup kita pada tengah hari tadi, iaitu Sunlight. Baik, untuk setup Sunlight ni untuk yang baru lagi mendengar, it is actually setup yang berlaku pada jam 12. Okay, berlaku jam 12. Yang mana kita mula tengok zone tu bermula jam 12. Mula jam 12 lah. Jam 12 kita akan nampak satu zone, iaitu pada zone 3964, 3953. Which is waktu itu zone tu dah ada. Dan kita menanti untuk candlestick arah. Candlestick arah ni adalah candlestick yang mana ianya buka daripada dalam zone dan close di luar zone. Iaitu pada candlestick pada jam 12.05 ni, pada jam 12 minit ni, ianya telah terbentuk satu candlestick arah. Yang mana waktu ini kita nak execute untuk buy position, whether buy dalam zone ni ke ataupun within 5 tick di luar zone lah. Untuk low risk is kita mencari di dalam zone. Baik, so macam this case, risk saya tengok dekat sini adalah 11 tick. Zone ni seluas 11 tick. Seluas 11 tick. So saya akan execute buy order. Baik, saya execute buy order. Dan saya dengan targetnya kat mana? Kita dah buy. Arahnya adalah arah buy. Jadi kita nak target ke mana? Kita nak cuba target di 3984 ataupun 3994. Depends lah kepada anda punya strategi. So sekarang ni the best is dalam zone. Okay. So sekarang ni kita menunggu sampailah ianya ke TP kita, iaitu di sini asalnya. Kita nak TP kat sini ni. Sorry, saya cadang tadi saya nak TP 2. Which is saya nak TP kat sini. Tapi kalau nak TP 2 ni saya nak buat break even lah. Okay, kalau berlaku saya nak buat break even. So sekarang ni kita lihat market pun dah tutup waktu ini. Waktu 12.25, 12.30. Market tutup. Alamak. Dia buka dengan gap buy. Dia buka dengan gap. Tapi bila dia buka dengan gap, ini tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah apabila ianya close di luar zone. Dia close jadi luar zone. Ini adalah tanda-tanda untuk kita say selamat tinggal. Dan kita pun masuklah untuk sell. Yang mana kita kena cut position kita. Jadi kita pun cut lah position kita. Anda boleh cut di sini ataupun anda cut lah semasa dia dalam zone. So bergantung kepada anda. Jadi macam case saya tadi, saya menunggu ianya retrace balik sedikit di dalam zone. Which is pada 3953 ni. Saya Q 3953 Untuk case tadi kita sell dekat sini lah 3960. Okay, kita pun 3960, kita exit market dan kita pun sell lah position. Kita sell position. Actually kita dah sell limit dekat 3953 ni. Ataupun dekat area 3948 ni pun okey je, tak ada masalah. Asalkan anda Q lah within the zone. Okay. Ataupun plus minus beberapa tick. So sekarang ni kita targetnya ke mana? Ni kita dah kena buat dalam mode recovery ni. Kita kena buat mode recovery. Okay, kita mode recovery adalah kita nak cuba TP di TP 2. 1.5 ke 2. Ikutlah TP 1 boleh. TP 1 ke 1.5 ni ke, TP 2 ni ke. Cuma kena ingat kalau nak TP 2 ni, kita kena ada strategi kita. Iaitu kita kena buat break even dan something like that. So seterusnya, kita akan pergi ke next. Okay, kita akan pergi ke next candle. Apakah yang berlaku? Waktu ini berlaku, ramai dah ter-PM tertanya-tanya. Waktu ini berlaku, ramai yang dah bertanya-tanya, alamak Vin, boleh hold lagi ke ni? Macam mana ni? Jawapan saya, selagi mana dia tak close di atas zone ni, anda boleh je hold position anda. So sekarang ni, kita nak target ke TP kita, iaitu TP ke-2. Iaitu kita nak target di sini. Nak target TP 2 ni. Tapi kalau nak target TP 1 pun okey, tak ada masalah. Asalkan kita nak minimiskan loss kita je. Kecil besar untung kita ni pun adalah satu rezeki. So sentiasa bersyukur, okey. So sekarang ni kita pergi ke seterusnya. Kita nak target ke TP 2 ni. Tapi kalau target nak TP 2, apa anda kena buat? Once dah hit je TP 1 ni, make sure break even. Break even beberapa tick lah di bawah entry anda. Okay, kemudian kita pun pergi naik. Oh, trigger TP. Dah trigger TP, dapatlah scan harga. Ataupun mungkin tadi anda dah entry atas ni ada cut loss dekat sini. So mungkin beberapa ratus lah. Tapi at least ada still ada ratus-ratus tu. Ataupun siapa yang ni tadi boleh dapat dekat sini, sekitar sini ke, atau bawah sikit lagi tadi ke,
So lagi banyak lah untungnya. Cuma dengan syarat make sure break even lah. Itu yang penting. Dan satu lagi pesan saya, apabila anda dah commit untuk trade, recovery mode adalah bukannya satu pilihan tetapi satu tanggungjawab anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.